Okay guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni hari Isnin. Alhamdulillah, member saya daripada Ceras, dia call saya nak ambil satu SIM card business lah. So saya usahakan untuk posting dia dekat Ceras lah, walaupun saya duduk di Negeri Sembilan. So Alhamdulillah, SIM card dia sudah upgrade lah. Okay, SIM card dia ni, sebelum ni SIM card dia Lite, lindungi Lite. So hari ni saya dah upgrade dia kepada business punya SIM card. So saya buat satu tutorial macam mana nak upgrade daripada SIM card Lite kepada lindungi business. So ada tutorial dia. Okay, tunggu. Anda boleh lihat macam mana step saya menggunakan dan SIM card ni akan menjadi bis. Okay. Okay guys, Assalamualaikum. Saya nak buat satu untuk member yang baru nak register Lite kepada SIM card Lite Business, lindungi Lite. Dia automatic lah ni semua. 3 second, 1 second. Okey, sudah berjaya ah. Nampak ah. Okey, SIM card yang saya tunjuk tadi ni sudah berjaya untuk kepada bisnesnya. Assalamualaikum.